Wah, syoknya Raya. Segak-segak berbaju baru di pagi raya yang ditunggu. Girangnya bertemu sanak saudara. Salam bersalaman yang muda, pohon kemaafan yang tua. Oh gembiranya dapat duit raya. Nak, ayah tolong simpan. Wow, menggununglah tabung simpan SSPN adik macam ni. Simpan SSPN? Itu bukan ke pinjaman pendidikan? PTPTN ni ada juga simpanan pendidikan. Simpan SSPN. Wah, serius lah? Aku buka simpan SSPN Plus ni untuk anak-anak aku. Paling sempoi, daripada simpanan bulanan tu, ada bahagian untuk perlindungan takaful juga. Tak payah cari lain. Adik, aku belum ada kerja tetap. Susah nak simpan setiap bulan. Ada simpan SSPN Prime. Simpan ikut kemampuan, ada perlindungan takaful, percuma. Sebenarnya, Lah. ada cerita di sebalik semua ni. Lepas arwah isteri aku meninggal tahun lepas, barulah aku tahu yang arwah dah lama menabung dengan simpan SSPN Prime masa kami dapat anak pertama lagi. Berkat simpanan arwah, Tengok apa tu ya? alhamdulillah, anak-anak aku dah terima pun manfaat perlindungan takaful dari situ. Sedikit sebanyak dapatlah meringankan beban ayah tunggal macam aku ni. Serius lah. Jadinya, aku pun ambil keputusan untuk buka akaun simpan SSPN juga. Tapi, aku pilih simpan SSPN Plus. Yang ni ada 6 package. Bayar guna auto debit atau potongan gaji RM30 sebulan je. Senang, konsisten dan manfaat pun banyak. Serius lah. Kalau tali RM30 sebulan saja, saya pun nak. Serius, Mac. Lagipun aku dah merasa sendiri manfaatnya. Jadi, aku yakinlah dengan simpan SSPN ni. Apa kata? Muat turun aplikasi MyPTPTN sekarang. Semua info ada di sana. Lepas tu, buka akaun terus. Buka online je. Serius lah! Sertai kempen cabutan Wow Kongsi Raya untuk peluang memenangi hadiah wang tunai sehingga RM200,000. Layari ptptn.gov.my atau muat turun aplikasi MyPTPTN untuk maklumat lanjut. PTPTN mengucapkan Salam Aidilfitri.